Masih ada yang ingat beli barang kemas sama seperti beli gold bar dan juga dinar. Hakikatnya itu silap paling besar. Barang kemas bukan pilihan terbaik untuk simpanan. Kenapa? Apabila kita beli barang kemas, kita bukan sekadar bayar harga emas. Kita juga bayar kos upah yang tidak standard dan mudah dimanipulasi. Dan apabila kita nak jual balik, kos upah itu hangus. Kita hanya dapat nilai emas semasa, bukan harga penuh yang kita bayar. Barang kemas juga ada spread yang lebih tinggi. Maksudnya, beza harga beli dan harga jual jauh lebih besar berbanding gold bar atau dinar. Jadi, kalau tujuan kita menyimpan untuk maksimumkan keuntungan, barang kemas kurang sesuai. Tetapi, jangan salah faham. Barang kemas tetap ada fungsinya. Bukan sahaja cantik dipakai, ia juga boleh jadi simpanan kecemasan. Dalam keadaan terdesak, emas perhiasan juga boleh dicairkan. Jadi, berbalik kepada matlamat simpanan. Jika tujuan untuk simpanan jangka panjang, pelindung kekayaan dan simpan nilai sebenar, gold bar ataupun dinar jauh lebih efisien, telus dan lebih berbaloi. Emas perhiasan untuk dipakai, gold bar dan dinar untuk disimpan. Untuk mulakan simpanan emas bersama di Public Gold, anda boleh rujuk video saya, step daftar akaun Public Gold atau klik di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.